Umur 60 nampak macam 40. Apa rahsia dia? Okey, rahsia dia mudah tuan semua. Pertama, tuan-tuan kena sentiasa senyum. Senyum, jumpa orang senyum, jumpa siapa pun macam senyum adalah sedekah tuan semua. Ingatlah bila kita senyum kita sedekah tu dapat memberi kesan pada diri kita dan hati kita. Ingat tuan semua, okey, wajah yang cantik, wajah yang ayu datang pada hati yang bersih. Dan di samping itu tuan-tuan kena amalkan satu amalan, iaitu amalan yang sering. Kalau yang sering diamalkan oleh ulama-ulama yang dulu dan ulama sekarang ialah dia membaca itu ayat 31 surah Ar-Ra'd, itu bismillahirrahmanirrahim, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kulima bil mauta bal lillahil amru jami'ah, dan diiringi dengan ya latif ya jamal, ya latif ya jamal, ya latif ya jamal sebanyak 100 kali. Insya-Allah kalau anda kekalkan amalan ini, maka anda akan tengok umur 70 seperti umur 50, umur 60 seperti umur 40, umur 40 seperti 20. InsyaAllah kita boleh cuba, insyaAllah kita akan boleh tolong sampaikan kepada sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.